Jangan ban lah TikTok. TikTok ni kadang-kadang aku tunjuk barang sikit je, bukan barang lucah pun. Bagilah Chan, brother. Alah, yang monitor ni, bagilah Chan. Fahmi dah tak dapat kawan korang. Korang bantulah aku sikit. Malam ni je. Malam ni je. 9,000 dah ni. Setuju? Saya setuju. Anwar, penampilan yang tak dapat diubah, kemaluan yang memalukan, kejatuhan yang amat dahsyat. Sekarang ni Anwar, penampilan yang tak dapat diubah. Dah berlaku dah. Sampai hari ni berlaku, rakyat melihat. Kemaluan yang memalukan ni Anwar, hari ni makin hari makin tunjuk. Dalam perhimpunan ASEAN ni Anwar, engkau memalukan diri engkau. Dan hari ni, semua orang nampak. Daripada Trump tu sampailah dia balik. Memalukan negara ni, memalukan diri engkau. Betul tak? Kau setuju tak saya cakap ni? Dan benda ni Anwar Ibrahim, sebab engkau tak nak letak jawatan. Tu je. Sebab sejarah ni dia berulang balik guys. Sejarah ni berulang kembali. 1998, Tun Mahathir suruh Anwar Ibrahim letak jawatan, berundur, berehat. Tak ada pertuduhan, tak ada dimalukan, tak ada diaibkan. Tun Mahathir suruh. Bukan Tun Mahathir cakap lah, tetapi ada orang lagi tahulah. Anwar, you step down. Datuk Ron boleh sahkan Datuk Rohani Ahmad mantan ahli parlimen. Dia pengurusi backbencher dulu. Bagi tahu dekat Anwar Ibrahim, step down, berehat, berundur. Tak ada apa-apa lah. Maknanya tak nak malukan dia, tak nak aibkan dia. Tak. Anwar degil. Sebab masa tu US backup dia kan. US backup dia, Al Gore backup dia. Jadi dia rasa kuat. Zionis ni banyak backup dia. Maka dia lawan lah. Itu yang dia terplay out tu. Itu yang dia buat reformasi pun gagal. 1998 ni. Malu. Habis usung tilam. Kau ingat tak? Orang lama-lama mesti ingat usung tilam. Kita ni tak ingat. Maksudnya kita sekolah lagi. Tapi kita tengok gambar tu, kita pun ketawa. Betul tak? Gambar yang usung tilam tu. Alah. Yang usung tilam tu. Aku nak tunjuk segan aku. Yang pikul tilam tu. Malu tak? Saya tanya korang, malu tak? Malu. Surat khabar hari-hari keluar. Anwar liwat, Anwar Sodom, Anwar liwat. Sebab guys, orang kata dulu, ini Tun Mahathir. Tak. Anwar yang malukan diri dia. Dia yang aibkan diri dia. Dia. Sekarang ni benda yang sama. Itu yang Tun Mahathir kata, oi Anwar, turunlah. Dan kita turun, bagi tahu Anwar, turunlah. Bundurlah. Tak nak ketegak juga. Nah, kemaluan yang memalukan. Ini episod 98 berulang kembali. Kita dah tengok dia menari, memalukan. Kita dah tengok. Tapi saya tak perasan sama ada korang tengok ataupun tengok insiden yang berlaku semalam. Sebelum ini ada dakwaan kata, yalah, saya kena tangkap. Tangkap. Harun, aku rasa Perdana Menteri Vietnam ni, PM Vietnam ni aku rasa, dia dengar live aku lah. Aku rasa dia dengar live aku ataupun dia ada dalam Telegram Tim Malabon. Sebab aku pun terkejut, Ron. Aku tak tahulah kau dah tengok, tapi mesti kau dah tengok. Saya terkejut. Saya rasa macam dia tengok live saya lah, saya rasa. Kau rasa dia tengok live saya ke tak? Dia gaba Anwar Ibrahim. Dia perasan. Mungkin daripada awal. Kan? Dia gini guys. Negara-negara ni dia ada perisikan. Dia ada anggota perisikan. Intelijen dia orang lah. Intelijen dia orang mungkin dengar live saya. Nak tahu pasal Malaysia. Betul tak? Nak tahu pasal kembangan Malaysia. Mungkin dia duduk dalam Telegram Tiwala Bot. Dengar apa benda lah Se-Azri ni cakap. Yelah, manalah kita tahu kan. Jadi dia bagi tahulah dekat Perdana Menteri dia. Maklumat Perdana Menteri Malaysia sekian. Bukan perempuan lah. Maknanya macam-macam lah. Anwar ni kan pelbagai wajah kan. Jadi, masa hari event mungkin dia tengok. Kejap besar, kejap kecil. Dia pakai apa kan? Takkan bengkong saja. Lah, semalam dia pergi pergi gosok lah.
Kau nak tengok belum video? Kau tengok betul-betul. Kak Wan dah malu dah. Kak Wan lagi dah tahu kan. Sebab tu dia tak duduk serumah. Seazri fitnah. Saman lah. Sebab itulah saya cakap. Kenapa Anwar tak nak saman? Sebab macam mana nak saman, guys? Kalau dia saman Seazri, dia kena bagi laporan perubatan. Kalau dia bagi laporan perubatan, kantoi lah. Itu pasal lah dia tak saman. Bukan sefitnah. Tak apalah, tak percaya tak apalah. Kau tengoklah video tu nanti. Pergi tengok dalam Telegram Tiwala buat tu, aku dah hantar video tu. Jadi dia pakai... Anwar tolak. Anwar muka dah gerabah dah. Alamak, spoil lah. Ini Perdana Menteri Vietnam. Baik, saya yakin lah dia dengar live segera. Tak lah, saya rasa tak lah. Dia tengok sebab dia... Guys, kalau dah kita kejap besar, kejap kecil. And then, dalam event ni, saya pun ada kawan-kawan lah yang bertugas kan. Dalam event ini, dua kali dalam satu program, ASEAN punya program ini, selesai saja program, Anwar terus berlari. Terus laju. Padahal tak ada program lain ni. Dalam masa dekat tak ada program lain. Dia terus berlari. Seolah-olah kelang kabut. Nak cepat. Itu yang orang kata, oh baguslah Perdana Menteri ni. Oh tengok dia fit. Walau cerita apa? Anwar fit. Fit. Bertenaga. Bang. Dia meeting. Dia pakai stoma bag. Stoma bag dah penuh lah. Bila stoma bag dah penuh, dia kenalah cepat-cepat tukar. Kalau kau tak tukar nanti, dia meletup. Kalau dia meletup, habislah bau kantoi lah. Apalah, benak sangat ni. Ni. Dia berlari-lari. Ada video dia ni. Jap. Hilanglah video dia ni. Tadi ada video dia berlari-lari ni. Tak ada dah. Ada. Ini bukan fitnah Ini tak fitnah. Ini cerita betul. So, bukan fitnah, guys. Ini bukan fitnah. Okay? Senak fikir. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Belakang tu Sultan Brunei. Sultan Brunei dia potong, guys. Korang semua ni, saya tanya dengan korang. Korang pernah tengok tak? Mana-mana pemimpin negara dunia ni membelakangkan Sultan Brunei? Bagi tahu dekat saya. Kau pernah tengok tak? Mana-mana pemimpin dalam dunia membelakangkan Sultan Brunei? Saya tak pernah tengok. Sebab Sultan Brunei ni high respect. Dia ni dah lama dah. Daripada berapa? Lama dah dia jadi Sultan Brunei ni. High respect. Seluruh dunia. Bukan kita je tau. Kita tak payah cakap lah. Seluruh dunia. Memang respect. Anwar Ibrahim boleh membelakangkan Sultan Brunei. Walaupun bodoh macam Harul semua kata, PM fit. Bukan PM fit. Dia pergi tukar stoma bag. Stoma bag dah penuh. Saya bukan doktor, tapi kita ni kan ada akal. Kita carilah maklumat. Orang pakai stoma bag ni macam mana? Apa kaedah dia? Apa prosedur dia? Kita tahulah jawapan dia. Itu sebab dia nak cepat. Kena buat cepat, kalau tak meletup, pecah. Dan itulah juga kenapa sayang. Walanon, dengar ni Walanon. Kau jangan percaya aku cakap tak apalah. Kata percaya tak apalah. Tapi fikirlah. Sebab itulah keluar berita. Anwar Ibrahim alas perut dengan kurma dan cucur pisang. Anwar Ibrahim, dia tak makan apa pun. Dia makan kurma. Lepas tu yang Walanon mangkuk ni, tengok Perdana Menteri PMX ikut sunnah. Suka tingkau lah Ron. Kau nak cakap ikut sunnah ke apa ke? Dia tak makan banyak sebab dia pakai stoma bag. Kita ni kalau makan, kita proses jadi najis, dia lalu ikut usus, baru pergi dekat dubur. Orang pakai stoma bag ni dia tak ada, dia terus keluar je, dia tak ada handbrake dah.
Kita boleh simpan tahan lagi. Tahan. Dia tak ada dah. Faham tak? Jadi kenapa dia makan kurma tu? Bukan sebab sunnah. Alah mangkuknya. Kadang-kadang kesian dengan Harun ni tau. Tapi itulah. Memang macam gitulah Allah jadikan mereka ni kan. Supaya percaya apa saja Anwar Ibrahim kata. Itu yang Zulkifli Nordin bagi tahu. Anwar ni dia bertuah. Dia beruntung. Sebab ada pengikut-pengikut bebal. Inilah dia. Inilah dia guys. Jangan percaya saya cakap. Kan? Kita nak ajak fikir semua. Tapi that's a stoma bag dia. Okey. Jadi kemaluan yang memalukan. Semalam juga Anwar buat hal lagi. Saya yakin semua orang dah tengok yang dia menari tu. Yang Sultan Brunei tengok dia tu. Tengok kan? Saya tak nak tunjuk lah, kau dah tengok kot. Yang dia menari, yang Sultan Brunei tengok. Bang, malu kita bang. Dia memang tak tahu malu. Dia memang tak tahu malu. Kita malu. Korang malu tak? Kita malu. Apa mangkaklah dia ni boleh pergi berjoget. Sultan Brunei tengok pun terkejut. Tak pernah daripada siapalah Tun Razak, Tun Mahathir, Pak Lah, Najib, Tun Mahathir balik, mungkin Muhyiddin, Pak Mael. Tak ada serasa mana-mana Perdana Menteri ni yang menari macam dia ni. Bang, ada yang menari tapi dalam function. Menari okey. Ini kau itu bukan tempat menari sayang. Dia protokol kena ada. Yelah, Anwar langgar protokol. Dia ada protokol. Nak menari ni Anwar. Yang kau geramnya aku. Itulah dia guys. Kemaluan yang memalukan. Jadi, episod yang sama lah. Saya terfikir. Ini saya punya fikir. Kau jangan percaya. Ini saya punya fikir. Tadi saya fikir 1997 dulu. Sewaktu Anwar timbalan Perdana Menteri. Yang juga Menteri Keuangan. Dia dah buat deal dengan IMF. Ingat balik? Dia dah buat deal dengan IMF. Yang mana lingkupkan negara ni. Lepas tu bankrupt. Dia pinjam dengan IMF. Dan masa tu memang dia dah lingkupkan dah. Dengan bantuan George Soros. Serang kita punya ekonomi. Anwar sebagai Menteri Kewangan. Naikkan cukai. Ingat tak? Naikkan interest. Banyak orang melingkup. Banyak Cina lah. Banyak bunuh diri. Orang Cina ingat ni aku cakap ni. Banyak bunuh diri. Dia dah buat dah. Saya bila fikir balik. Sama macam sekarang. Sama guys. Situasi yang sama. Dia naikkan cukai. Dia tarik subsidi. Ini dia buat pula. Dia gadai negara dengan US. Sama. Sebiji sama. IMF pun datang. Jangan lupa. IMF pun datang. IMF pun datang. Hutang dah 1.7 trilion. Petronas dah sampai nak buang pekerja. Ini dekat London tu yang Najib dulu pun nak jual dah. Banyak dah aset dijual ni. Nak lingkupkan negara. Tapi 1997 Tun Mahathir selamatkan negara. Ini saya fikir, jangan percaya. Tun Mahathir selamatkan negara. Dia bersama dengan arwah Tun Daim, beberapa orang lagi selamatkan negara ni. Macam mana kita berjaya mengelak daripada pinjam IMF. Rantau ASEAN ni pinjam. Thailand pinjam, Indonesia pinjam, Filipin pinjam, Vietnam pinjam, Korea Selatan pun pinjam. Malaysia satu-satunya negara yang tak berminjam dengan IMF. Kerana kebijaksanaan Tun Mahathir. Dan pada waktu itu, dia lawan macam tu je. Dia tak peduli pun, dia lawan. Dia tak masuk dalam perangkap. Tapi masa itu kita ada Tun Mahathir. Jadi bila saya duduk, saya fikir balik, betul lah. Tak ada orang yang boleh menyelamatkan negara dalam keadaan sekarang ini selain daripada Mahathir Mohamad. Minta maaf lah. Mungkin ada yang tak setuju. But, kalau tanya dengan saya, inilah. Tun Mahathir bukan ahli parlimen. Betul, dia bukan ahli parlimen. Dan dia bagi tahu, dia bukan nak jadi Perdana Menteri. Dia bukan nak jadi Perdana Menteri. Dia bukan ahli parlimen. Dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Tetapi, dia ni, cakap dia ni. Dia saja yang saya nampak sekarang ni boleh selamatkan negara ni. Kalau tidak, hancur lebur kita. Baik, bukan as Perdana Menteri. Tetapi diberikan peranan untuk menghentikan penjajahan ala baru ni.
diberikan mandat untuk berhentikan penjajahan yang sedang berlaku ni. Kerosakan yang Anwar buat ni, dia saja boleh stopkan benda ni. Dia saja boleh lawan balik Amerika. Dia saja boleh stabilkan ekonomi ni. Dia saja boleh selamatkan ekonomi ni. Ini yang saya nampak. Minta maaf. Tetapi sejarah dah membuktikan 1997 Mahathir bin Mohamad. Tapi ingat, jangan kata, oh, habis Mahathir PM. Bukan Perdana Menteri. Bukan. Tetapi orang yang diberi mandat untuk lawan balik US ni. Orang yang diberi mandat untuk stabilkan balik ekonomi ni. Dia. Ini saya punya pendapat. Sebab macam saya cakap, bukan dia Perdana Menteri. Bukan. Tun Mahathir bukan ahli parlimen. Ni orang ramai tak faham. Oh, Tun Mahathir, bukan. Tun Mahathir bukan ahli parlimen. Ahli parlimen saja boleh jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri mesti dipilih di kalangan ahli parlimen. Itu Perdana Menteri. Tapi Tun Mahathir ni diberikan mandat oleh siapa? Raja-raja Melayu lah. Kat siapa lagi kita nak bergantung? Raja-raja Melayu lah kena bantu kita. Sebab saya yakin, dalam konteks hari ni, kalau kita semua bersuara, kita semua bercakap tentang kebimbangan kita pada negara ni, dia akan sampai kepada majlis raja-raja. Saya yakin. Tapi kalau kita duduk diam, bermakna kita kambing lah. Kita walanon lah. Kita kena bercakap. Kita kena bercakap. Kita kena bersuara lah. Itu seperti pendapat. Orang lain punya pendapat saya tak tahu. Walaupun dia 100 tahun, tapi dia saja yang boleh membatalkan perjanjian syaitan ini. Ada orang tanya, habis perjanjian yang Anwar buat ni macam mana? Perjanjian yang Anwar buat ni macam mana? Betul tak? Anwar dah buat perjanjian. So macam mana nak batalkan? Saya tak tahu. Saya tak tahu macam mana nak batalkan. Tetapi apa yang saya tahu daripada sejarah, daripada fakta, daripada data dia, Tun Mahathir dah membuktikan bila dia membatalkan perjanjian yang dibuat dengan British. Ingat balik guys. Mahathir bin Mohamad dah membuktikan bagaimana dia boleh membatalkan perjanjian dengan British. Dia boleh buat. Kalau dia boleh buat dulu dengan British, kenapa tidak dia tak boleh buat dengan Trump ni? Why now? Kenapa tidak? Dia. Sebab saya tak tahu. Sebab saya bukan pakar dalam ini. Tapi saya yakin. Tun Mahathir tahu macam mana nak batalkan, macam mana nak gagalkan. Dia tahu. Cuma dia minta kita ni bersuara lah. Jangan kita diam. Kalau kita diam, maknanya kita setuju lah. Kau orang ada komisen ni. Kau sokong Anwar Ibrahim ni ada komisen Ron. Harun ada komisen ni. Kita semua kena bersuara. Korang ni ada 10,000 sekarang dekat TikTok ni. Ada 1,007 kat muka buku ni. Semua kena bercakap. Semua kena bersuara. Tak boleh berhenti. Tak boleh diam. Ini penggadaian kepada negara ni. Kedaulatan negara ni. Dan kena ingat. Sebanyak kali ulang. Kita hari ni, kau nak sokok, boleh sokok. Kau nak minum air, semua boleh buat lah. Anak kau besok ni. Kita bercakap soal anak kita ni. Masa depan mereka ni. Dan kita buat hari ni bukan untuk kita. Kita buat untuk masa depan anak, cucu, cicit kita. Melayu ke, Cina ke, India ke, Sabah Sarawak. Kita semua bercakap tentang masa depan mereka ni. Kau gila ke apa? So kalau kita tak selamatkan sekarang ni, atuk kita berhutang dengan bapak kita. Bapak kita berhutang dengan kita. Kita hari ni struggle sikit ni. Ramai kita tak ada rumah ni sebab bapak kita lah. Kita boleh cakap, bapak lah ni. Habis kau sekarang ni, kau hutang dengan anak kau macam mana ni? Macam mana kau hutang dengan anak kau ni? Kau nak selesai kau macam mana ni? Selamatkan negara ni. By hook or crook kita kena buat. Sign mati lawan Anwar Ibrahim. Ini bukan tentang parti politik. Ini bukan soal Perdana Menteri kajak. Bukan. Ini soal selamatkan negara ni. Negara ni. Okey. MRR akan bantu. Kejayaan dah ada dah. Anwar nak tukar ketua hakim tak berjaya. Tapi itulah benda tak boleh cerita lah. Saya tak bolehlah cerita terbuka. Macam kita dalam tim Malabot, adalah kita borak-borak sikit. Adalah strategi-strategi dia. Nak bagi hint ke? Bagi hint sikit nak? Ada hint sikit?
Guys, kalau semua rakyat, semua lawan Anwar Ibrahim, tunjukkan kita tak suka dia, tunjuk kita tak pilih dia, tunjuk kita tak nak dia, benda ni berjaya lah. Sebab apa? Sebab Tun Mahathir pernah bagi tahu, Anwar Ibrahim, dia Perdana Menteri yang tak sah. Faham? Sekarang ni, Watia Murty dah bawa ke mahkamah tentang Anwar Ibrahim, keabsahan dia jadi sebagai Perdana Menteri. Sebab dalam perlembagaan Supreme paling tinggi dalam negara ni, mana-mana banduan, bila dia keluar penjara, dia ada edah 5 tahun tak boleh pegang apa-apa jawatan. Wak Imah ketua kampung pun dia tak boleh pegang. Jadi, apabila Anwar keluar penjara 2018, dia patutnya edah 5 tahun tak boleh bertanding. But 2018 dia bertanding. Okeylah. 2022, belum sampai 5 tahun, dia bertanding. Dan hari ni dia jadi Perdana Menteri, tidak mengikut perlembagaan. Dan perkara ini dah dicabar dalam mahkamah oleh P. Watia Murty. Sekarang ni mahkamah akan decide. Jika pengampunan Anwar Ibrahim, jika kelayakan Anwar Ibrahim tak sah, haram, bermakna apa saja yang Anwar sign, apa saja yang Anwar buat, termasuklah menteri-menteri kabinet dia, termasuk semua kerajaan dia ni, tidak sah. So, kalau perjanjian itu dengan US tu, maka terbatal. Tetapi, siapa yang nak fight benda ni? Siapa yang berani nak fight? Bagi tahu dekat saya. Watia Murty dah buat mahkamah, tetapi siapa yang nak fight ni, nak meyakinkan yang lain ni? Siapa? Siapa guys? Orang yang berani siapa? Siapa? Kita semualah. Kita lah semua. Kita sebab itulah kita kena bergerak, bercakap, tak suka, menyampah, benci, semua. Dan orang yang boleh menjayakan impian kita ni, Mahathir Mohamad lah. Dialah yang boleh bawa benda ni sampai ke atas. Kita kat bawah bercakap. Tapi dialah yang akan jalankan misi ni. Kerat. Tapi kalau nak agapkan Tun Mahathir saja, tak boleh lah. Kita tak buat apa-apa. Macam mana kita nak tahu rakyat tak suka Anwar? Macam mana bagi tahu kat saya? Macam dululah. Lawan Anwar Ibrahim. Sabarlah, bagilah dia can. Ini bau-bau. Korang lah. Sabarlah. Ini nak jatuhkan pula. Ni tebuk atap. Korang lah. Sekarang, betul lah. Semua kena bersuara. Dan, Tun akan jalankan tugas dia lah. Ini saya punya pendapat lah. Mungkin orang lain berbeza, saya tak tahu kan. But after this, kita akan sambung dalam Telegram Timbal Labot. Okay. Saya nak ambil kesempatan kat sini juga. Saya nak bagi tahu. Besok sambung bicara kes saman Tun Mahathir. Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim. Hari yang ketiga. Mahkamah Tinggi Shah Alam. Siapa yang berkelapangan hadir? Saya akan hadir pukul 9 pagi besok. Menarik ni guys? Menarik. Datanglah. Nak tengok kejutan kan? Datang tengok kejutan. Boleh tengok melalui ada bilik media. Kalau nak tengok bilik media, boleh dengar daripada bilik media. Sebab mahkamah dia kecil. Tapi sambut Tun lah waktu Tun sampai tu lah. Anwar Ibrahim, kita harap dia datang lah. Tapi rasanya tak datang lah kot. Okay. Saya juga nak ambil kesempatan. Pasal dah ramai ada 10,000 lebih ni. Percubaan untuk menginayasa ni tak habis lagi. Tempoh hari mereka... Sebenarnya gini guys. Saya cerita kat sini. Harun dengar ni. Ni cerita dia. Plan A mereka adalah untuk ni ditahan Sosma. Plan A dia. Jadi, untuk ditahan Sosma ni, mereka buat satu cerita bahawa terlibat dalam pemerdagangan manusia pelacuran. Tiba-tiba, inilah kata, Allah nak bantu. Tiba-tiba, dia orang ni pula, dia tak tahu ni. Yang ini, tim ni pula, buat satu cerita supaya ni ditangkap. Yang mana itulah yang Harun bagi tahu tu. Saya bukan bodoh. Kita bukan bodoh. Bila Harun berkata, sebut nama betul-betul lah. Sebut nama betul-betul. Saya tahu, saya dah lama bidang ni. Aku tahulah, bukan aku bodoh. Supaya bila saya sebut, and then AMK buat report. Ini saya dah tahu dah.
Jadi itu sebab, bila AMK buat report, maka si Kamil Mukmin ni pula, setiausaha politik Anwar Ibrahim, ingat, dengan apa yang dia buat ini, dia akan dapat nama lah. Sir Azri ditangkap. Dia tak tahu yang tim ni tengah projek. Nampak? Tim ni tengah projek pemandangan manusia ni. Sosma. Yang ini pula, nak buat nama, nak buat name. Harun ni lah. Harun, Cium Spender, Kamil Mukmin ni kan. Nak buat nama, nak buat name. So, bila jalan yang ini, maka yang ini dah gagal. Sebab saya dah buka mulut, yang hari Jumaat saya dah keluar, saya dah pergi meeting dengan Tun tu, saya bagi tahu dia orang nak buat plan gini. Maka plan yang ini dia orang baru buat. Ini pun, plan ni pun, Kamil Mukmin bagi tahu AMK 14 negeri. Guys, yang buat report 6 negeri. 6 negeri je buat report. Kamil Mukmin pun tak ada sokongan. Kamil Mukmin, ketua AMK, engkau bagi arah suruh pertahankan Anwar Ibrahim, takkan 6 negeri je buat report pada aku. Jadi oleh kerana itulah dia buat report, maka polis jalankanlah tindakan siasat sekali dapat reman sehari je. Bukan sehari, reman ditolak. Sekeluar. Koyak habis. But, dia tak buat. Jadi, ni bukanlah semua benda saya tahu, tak. Tapi kita kawan-kawan ramai dan tak semua orang nak tengok orang tu diinaya tau. Apabila berlaku pada Yusof Rota yang mana merengkok 9 bulan 10 hari dalam penjara, diletakkan dadah dengan senjata api, kau rasa berapa ramai polis yang bersetuju dengan perkara tersebut? Berapa ramai pasukan keselamatan yang boleh bersubahat? Simpati, orang geram, orang marah sebab menginaya Yusof Rota tu. Jadi, saya dapat info, percubaan akan dibuat ke atas Sir Azri. Tak tahu daripada mana, sama ada dia letak dalam kenderaan Sir ke, dia letak dekat rumah Sir ke, Sir tak tahu. Tetapi, kali ini mereka akan buat bersangkutan dengan jenayah. Yang mana? Dadah. Sebab cara paling mudah untuk kenakan orang ni dadah lah. Betul tak? Kalau orang nak game orang pun, dia letak dadah lah. Dia boleh gamekan orang tu. Dia letak dadah, macam seorang terkena lah. Dia pun telefon polis, bagi tahu, dapat maklumat, kereta sekian-sekian ada dadah. Polis buat kerja. Polis pergi buat kerja je, dia tak tahu, dia pergi buat kerja, jumpa dadah. Jadi saya dapat info, percubaan yang sama, macam mana Yusof Rota kena, akan dibuat kat atas saya. Jadi saya bagi tahu awal, supaya, kalau jadi apa-apa, korang faham lah. Saya ni bukan penagih dadah, saya tak hisap dadah, bukan lagi tokan lah. Dan, mereka juga cuba untuk mendapatkan Sir punya cap jari. Mereka cuba dapatkan cap jari Sir Azri ni. Sebab mereka nak kaitkan bahawa Sir ni adalah tokan dadah. Sebab mereka dah main kan, oh rumah besar dia ni mana dapat duit rumah besar. Apa rumah teres kot aku ni. Kiri kanan jiran ni bukan banglo ni. Tapi cerita tu dimainkan, rumah banglo besar, mewah. Mewah kepala otak ni, kau datanglah rumah Sir. Saya rasa orang yang duduk dekat area rumah Sir ni tahulah rumah Sir macam mana. Kan? Jiran-jiran, belakang ada jiran, kiri kanan ada jiran. Semua orang tahulah lalu lalang sini. Apa yang mewahnya. But, dia dah drumming cerita, Sir ni hidup mewah, dia ni mewah. Mic ni pun dia kata mahal, mewah. So, dia orang punya plan untuk Sir ni dikaitkan dengan tokan dadah. Ada cap jari, ada barang. Saya bagi tahu. So, terpulanglah, Sir berserah diri je pada Allah. Kalau itu ketentuan dia yang Allah dah tetapkan, itulah jalan dia. Saya akan lawan lah. Tuan Rafiq pun akan lawan lah. Sebab, untuk makluman, saya tak tahulah, tapi Sir ni dalam keadaan yang berhati-hati lah. Tadi dalam pukul 10 lebih pagi, ada kenderaan logo negara ni, logo jatan negara datang rumah Sir. Saya tak tahu kenderaan apa. Tapi bila saya tengok dekat situ, Pusat Kesihatan Titi Wangsa, saya agak pelik lah. Kenapa Pusat Kesihatan datang rumah Sir? Tapi memang tak buka pagar lah. Memang dalam keadaan, gini guys, bukan takut. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, Sir tak boleh percaya orang. Kena faham tak? Bukan takut, tapi kita tak boleh percaya. Sebab apa yang berlaku pada Yusof Rota ni semua, memberikan satu benda yang siapa saja boleh diinaya. Jadi Sir tak buka. Mami Onang tak buka. Atas faktor keselamatan Sir. Adalah orang perempuan, anak-anak perempuan semua. Yang bongsu tu dah lah autism. Kau pun tahu lah kan macam mana nak jaga autism ni kan. Jadi,
saya kena ambil sikap berhati-hati tu. But, secek dah tengok kan. Kenapa kalau pusat kesihatan ni datang? Kenapa kalau klinik kesihatan datang? Sebab saya bukan ada baby baru lahir. Kalau ada baby baru lahir, mungkinlah dia datang untuk cek baby, betul tak? Kalau baby baru lahir. Saya tengok. Sebab saya dapat info, dadah dan cap jari. Pusat kesihatan ini, dia boleh datang rumah kita dengan alasan nak cek nyamuk Aedes. Nak cek nyamuk Aedes. Ini saya tak tuduh Ini saya punya anggapan. Kalau kita tak bagi kerjasama, kita boleh didakwa di mahkamah. Cek nyamuk, ya. Kalau kita tak bagi sama, kita boleh didakwa mahkamah. Jadi saya fikir balik. Saya tak tahulah, dia tak tahu sebab apa datang, saya fikir balik. Kalau dia datang rumah aku, dia nak cek nyamuk Aedes, kalau aku bagi masuk, bahaya. Jadi cakap, kalau betul lah besok dia datang lagi ke, saya takkan benarkan masuk lah. Siapa saja datang, saya takkan benarkan masuk lah. Ya, sebab risiko pada diri saya, keluarga dan anak-anak lah. Jadi saya bagi tahu awal-awal kat sini semua, bukan saya nak minta simpati. Saya tak minta simpati, saya nak minta keadilan. Keadilan kepada kita semualah. Kalau perkara yang mengaibkan dahsyat, penganiayaan 9 bulan 10 hari, sel banduan akhir, hukuman digantung sampai mati, boleh dilakukan ke atas surota, apatah lagi pada saya, apatah lagi pada korang semua. Siapa saja boleh diinaya sebegitu rupa oleh Madano ni. Ditambah pula, dia orang koyak dengan saya, dia orang marah dengan saya, bocorkan, maka lagilah bertambah marah. Jadi, saya berserah diri pada Allah, saya minta pun sama juga, kita semua pun sama juga, kita berserah diri pada Allah. Kan? Komplot yang mereka nak buat, gagal. Dan kalau Allah izinkan berlaku pun, mungkin ada sebab-sebab yang baik. Seperti mana tempoh hari, bila plan A nak buat, plan B pergi ganggu, lupa nak cerita. Kamil Mukmin kena marah. Kamil Mukmin kena marah. Pejabat Perdana Menteri marah Kamil Mukmin. Setiausaha politik Anwar Ibrahim. Dia bodohkan Kamil Mukmin ni semua. Sebab apa guys? Inilah yang Allah tetapkan peraturan. Ramai orang tak tahu saya cakap Anwar ni HIV, Anwar pakai stoma bag. Tapi bila Kamil Mukmin nak jadi hero, dengan Harun nak jadi hero, maka dia pergi buat report polis, lepas tu media keluarkan. Rakyat baca ni, rakyat pun tanya, kenapa Anwar ada HIV ke? Dia pakai stoma bag, nampak tak? Rakyat tak tahu, bukan semua orang tahu benda ni. Betul tak? Kau orang mungkin ramai yang baru tahu ni. Rakyat tak ambil tahu. Tapi bila AMK pergi buat report, rakyat mula nak ambil tahu. Kenapa ni? HIV pakai stoma bag. Betul ke? Ni. Aku ni pakar propaganda. Ni, Kamil Mukmin, pejabat Perdana Menteri. Ron, dengar ni Ron. Dia dalam strategi ni, kalau benda tu agak risiko, kita jangan lambung. Kita jangan respon. Kita simpan. Supaya orang tak bercakap. Tapi kalau kita respon, risiko dia ni lah. Daripada orang tak tahu, orang dah jadi tahu. Nampak? Kesilapan korang, ramai orang tak tahu tentang tuduhan Sealri Anwar ni HIV pakai stoma bag. Tetapi bila engkau dah gerakkan AMK buat report polis, media pun cover, lepas tu polis tangkap aku, lagi kecoh, lagi viral, rakyat ni nak tahu. Dia gini je. Rakyat ni tak bodoh. Dia nak tahu kenapa, kes apa. Jadi daripada situ, rakyat pun mula ambil tahu. HIV betul ke? Dia bukan percaya. Betul ke? Pakai stoma bag tahi. Betul ke? Rakyat tak percaya lagi. Tetapi persoalan tu betul ke? Sebelum ini dia tak ambil kisah pun. Artis sana bercerai, artis sini bercerai. Tapi bila korang dah mainkan benda ni, aku kena tangkap, maka rakyat pun mula ambil tahu. Jadi dah letak dalam kepala otak dia, ada HIV stoma bag Jadi, kepada pejabat Perdana Menteri, Kamil Mukmin yang baru nak up ni, Harun, bukan aku nak belagak, bukan. Aku daripada 2008, aku dah terlibat dalam perang, kena faham Bos aku dulu arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis. Tu bos aku ni. Sampai dia meninggal ni, bos aku ni. Jadi banyak benda-benda propaganda ni, banyak yang aku terlibat, banyak aku buat, aku tak payah cerita lah. Jadi aku boleh baca game. Allah bagi, boleh baca lah aku tengok. Sebab tu aku pun main game korang, aku bodohkan korang. Aku kata Trump tak datang, korang pun pergi sambut. Dia kata korang bodoh. Engkau tak tahu macam mana aku build up nama aku ni. Jadi korang pun main lah. Trump tak datang. Kau balun aku. Kau bodoh. Engkau tak
faham propaganda ni, perang ni, dia ada strategi perang ni. Macam sekarang ni, Harun. Kau tahu kenapa aku sebut nama kau, Harun? Kau mungkin bangga. Tengok, dia sebut nama aku. Kau mungkin bangga dengan kawan kau. Kau mungkin bangga dengan orang ni. Tengok, kau dia tak sebut nama. Kau tak sebut nama. Kau tak tahu kenapa aku sebut nama kau. Aku sebut nama kau sebab aku tengok rakyat ni benci kau. Ramai orang tak suka kau, Harun. Ramai orang meluat dengan kau. Sebab faktor kebodohan kau ni dengan Wan Hadi ni. Jadi aku petik nama kau dua orang supaya kebencian rakyat tu meluap-luap. Faham tak? Ini strategi. Sama macam mana aku kenakan Mak Hussein dulu. Ni sebut nama Mak Hussein. Mak Hussein dulu, aku study, aku tengok. Dia punya cakap ni menjengkelkan. Orang meluat. Jadi aku tarik dia keluar, aku smell. Dia rasa dia popular. Dia rasa dia terror. Dia silap. Dia popular di kalangan kelompok dia macam kau lah. Dalam kelompok kau je. Tetapi rakyat ini, dia tak bodoh. Dia meluat, dia benci. Itu pasal Kelantan, guyup. UMNO guyup. Kat mana saja Mak Hussein pergi waktu PRN, bungkus ikat tepi. Nampak? Itu strategi. Ni aku ajar ni malam ni strategi ni. Jadi sekarang ni kenapa aku sebut nama Harun, nama Wan Hadi ni? Sebab rakyat meluat dengan korang. Jadi aku sebut supaya orang lagi meluat. Jadi bila kau buat video, kau respon aku balik, lagi orang meluat dengan kau. Lagi orang menyampah dengan kau. Bukan Semenanjung je, termasuk Sabah Sarawak. Ni strategi, Harun. Jadi sebab itulah aku bagi tahu sekali lagi. Sekarang ni, kau tahu Anwar tu salah. Tinggalkanlah dia. Janganlah ikut lagi. Dah tahu salah, janganlah sokong. Bertaubatlah, kembalilah ke pakai jalan. Bang, tak lama ni rujuk dah. Kau nak menganjing sikit lagi terpulanglah. Tetapi aku nak bagi tahu penampilan tak dapat diubah. Hari ni orang semua tengok dia stoma bag dia tu. Dia pakai bag tahi tu. Orang tengok semua. Orang nampak. Sampai Perdana Menteri Vietnam boleh pegang perut dia. Sebab apa? Nampak bonjol tu. Jadi dah memalukan dia satu. Penampilan tak dapat diubah. Dan hari ni, kemaluan yang memalukan. Satu persatu tindakan Anwar Ibrahim memalukan diri dia sendiri. Termasuklah dengan korang. Takkan korang tak malu? Rakyat Malaysia, kau tengok semua rakyat bukan walaon tu. Takkan semua orang walaon. Dia bukan walaon. Kau tengok komen-komen ni. Rakyat tak bersama dah. Kemaluan yang memalukan. Lepas ini adalah kejatuhan yang amat dahsyat. Bermakna Anwar ni jatuh betul-betul dahsyat. Sama macam 1998. 98 dulu. Jadi aku nak ingatkan kepada semua. Harun, Wan Hadi, TikToker korang. Geng-geng korang semua. Termasuklah penyokong-penyokong yang komen dapat 20% ni. Ada masa untuk selamatkan diri. Selamatkan. Aku tak suruh kau sokong aku. Kau tak payah. Tinggalkan Anwar Ibrahim. Tinggalkan dia. Tinggalkan sebelum korang sama-sama masuk dalam lubang ni. Bukan ada apa-apa pada kau, tidak. Tetapi kau akan terjerumus dalam kelubang ni. Lubang kunyit lah. Jadi tinggalkan. Sekarang ni dapat gaji tak apalah. Ambil gaji. Lepas tu belah. Senyap. Aku bukan suruh korang padam. Tak payah. Kau senyap je. Tak payah serang orang tu, serang orang. Tak payah. Aku pun tak suruh kau serang Anwar Ibrahim. Tak payahlah. Kau diam je. Diam dan berfikir. Duit gaji kau dapat 7,000, 8,000 tu, kau pergi mana-mana pulau ke, pergi camping ke, kau cuba fikir apa yang aku cakap ni. Kau duduk, kau fikir. Kau tengok apa yang rakyat respon. Takkan semua orang yang respon kutuk Anwar ni walaon. Cuba fikir balik. Takkanlah walaon. Takkanlah mereka dibayar. Kat situ kau dah fikir dah. Korang dibayar. Satu komen pun ada saya turun 20%. Yang lain ni tak dibayar. Takkan rakyat komen tu walaon. Kau fikir. Kalau dah rakyat menolak Anwar Ibrahim, kenapa kau nak bersama dengan Anwar? Kau tak tahu ke depan ni nak jadi apa ni? Aku pun tak tahu. Tetapi apa yang pasti, aku ada waktu dengan Najib dulu. Aku ada waktu dengan Najib. Aku ada waktu kalah tu. Dan aku tengok macam mana apa yang berlaku. Dan hari ni lebih teruk daripada zaman Najib. Berpuluh-puluh kali ganda. Kezaliman penginayaan yang dibuat. Dan kemarahan rakyat ini yang membuat-buat ni berpuluh kali ganda daripada waktu zaman Datuk Najib. Yang mana hari ni rakyat punya dendam ni maksimum. Jadi terpulang lah. Kan? Nak dengar tak dengar. But ada masa ruang ni selamatkan diri dulu lah. Selamatkan diri. Sebab sampai masa nanti ini saya yakin lah. Anwar seorang-seorang dia. Anwar akan seorang-seorang dia je. Pudin Poka akan selamatkan diri. Joe Bedul akan selamatkan diri. Cuma yang sebimbang Fahmi ya. Sebab saya dah cakap Fahmi saya punya.
So takut Fahmi pun selamatkan diri. Tapi nampak gayanya, sampai masa, semua akan selamatkan diri. Dan orang yang paling selamatkan diri ni, of course lah, UMNO lah. Mereka akan selamatkan diri. InsyaAllah, sikit je lagi. Jadi, itulah pasal saya untuk malam ni. Kan, saya nak save video ni dapat. Terima kasihlah TikTok bagi Chan. Sayang korang kan. Kalau tak kena ban je kan. Terima kasihlah. Jadi, terima kasih untuk malam ni, ramai malam ni. Terima kasih. 3 juta malam ni Kita kena selamatkan negara ni guys. Negara ni perlu diselamatkan. Dia tak akan berjaya kalau kita semua tak bergerak. Kita semua kena bersuara. Dan saya nak bagi tip kepada korang. Tempoh hari saya kena tangkap kan? Saya kena tangkap. Bila saya kena tangkap, saya masuk lokap, baru saya tahu. Rupanya hari-hari polis tangkap. Tangkap siapa? Tangkap yang keluarkan kenyataan jelek terhadap Perdana Menteri. Bermana arahan, mana-mana yang keluar kenyataan jelek, tangkap. Punyalah zalim Anwar Ibrahim ni. Diktator ni. Jadi sekarang ni, kita tukar strategi. Nampak? Kita tukar strategi. Kita jangan kutuk. Guys, jangan kutuk Anwar Ibrahim. Tapi kita troll dia. Kita ketawakan dia. Kita perbodohkan dia. Kita nganjing dia. Kita buat funny. Buat dia kelakar. Buat dia neraka. Nampak tak? Kita tukar strategi kita. Supaya apa? Dia tak boleh dakwa. Polis tak boleh tangkap. Kerana mengeluarkan kenyataan jelek. Kita troll dia. Kita buat benda yang kelakar. Buat yang funny. Tak kisahlah. Nampak tak? Strategi. Kita tukar. Contoh macam ni lah. Saya bagi contoh. Mana benda simple je. Nampak simple je. Bukan susah pun. Kan? Ni bukan Anwar Ibrahim ni. Ni bukan Anwar Ibrahim. Ni tak Bangla mana. Tapi kalau korang tengok gambar ni, apa yang kau terlintas? Apa yang kau terlintas? Sekarang rasa. Bukan Anwar Ibrahim tu. Bukan tindak apa Anwar Ibrahim. Sebab dia yang pakai pendekat leher. Itu contoh. Saya nak bagi tu contoh. And then yang ni Ni. Nampak? Kita troll Anwar Ibrahim. Benda, jangan, dia tak payah keluar kenyataan yang jelek-jelek. Bermakna benda-benda yang kelakar lah. Orang ketawakan lah. Macam dia menari, video dia menari. Kan? Video dia menari, masukkan lagu. Hoi, hoi, ya, hoi. Siapa sokong penyamun? Oh, itu lagu akulah. Tapi dia menari dengan Trump. Benda yang funny, benda yang kelakar. Gini guys. Sebab rakyat dah benci dia. Rakyat dah benci Anwar Ibrahim ni. Rakyat dah tak suka dia. Kita nak tambahkan rakyat punya mual dengan dia ni. Faham tak? Macam korang lah. Kita kan berkasih sayang. Bila kita bergaduh, kita tak suka. Kita dah benci dia. Tetapi ni bukan benci. Ni saja benci dan meluat. Dah lah benci, meluat. Macam korang lah putus cinta. Korang putus cinta lah bercerai kan. Dah lah benci. Meluat pula tu. Kita nak buat tu. Sebab korang semua dah benci dah ni. Ada 11,000 ni, 500 ni. 500 mungkin sokong dia lah. 11,000 ni mungkin dah benci dia. Kita nak bagi benci dengan meluat. So nak meluat dia macam mana? Inilah benda-benda bodoh ni. Troll dia. So, itu bukan jenayah. Bukan jenayah. Sebab Anwar bagi tahu. Anwar sih bagi tahu. Apa ayat dia Senda gurau. Bukan senda gurau. Satira. Satira bukan satu jenayah. Satira bukan satu kesalahan. Satira. So kita buat dalam bentuk satira. Kau setuju? Saya setuju. Jadi, kepada semua, bukan saja kepada tim Walabot, kepada semua rakyat Malaysia, benci dah benci. Tapi kita tak sayang. Kita tambah lagi dengan meluat. Supaya semua orang meluat. Hari ni tugas kita semua untuk selamatkan negara ni. By hook or crook, kita selamatkan negara ni lah. Jadi, saya rasa sampai sini je lah kot. Saya punya perkongsian malam ni. Saya nak sambung dalam Telegram tim Walabot. VC sama VC sebab kita nak borak lebih detail lah sikit lah dengan beberapa orang lah. Dengan Datuk Ron, dengan Zara Zia berkenaan dengan ni lah perjanjian yang kena tipu ni. Negara ni digadaikan ni. Ya. Dua. Jadi bahan jenaka. Okey, kita sambung dalam Telegram Tiwalabot. Kita sambung dalam Telegram Tiwalabot. VC, sambung VC.
Kepada yang tak tahu, VC ni macam live juga. Cuma VC ni dia tak nampak muka. Dia macam ni. Ni. Ni yang ada grup yang ada 68,000. Yang ada 68,000 ni. Dia ada grup fake. Ni yang grup 68,000. Kita sambung dalam ni. Dalam ni dia VC. Dia tak ada live. Tapi dia dengar suara je. Dia dengar suara. Kau boleh buat kerja lain juga. Macam TikTok juga. Dia macam ni. Kalau bercakap je ni lah. Tapi saya akan mute lah. Mana-mana masuk mute. Nak bercakap tiba angkat tangan. Kita sambung dalam Telegram Team Walabot. Kita jumpa dalam Telegram Team Walabot. InsyaAllah. Okay guys. Terima kasih banyak. Terima kasih TikTok Screen. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. I love you all. Terima kasih TikTok. Terima kasih. Kami sebenarnya. Saya akan download. Saya akan upload dalam Telegram Team Walabot nanti. Okay guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa besok. Mahkamah Tinggi Shah Alam. Kes Tun Mahathir Saman Ibrahim 150 juta. Kita jumpa sana besok. Sambung misi Telegram Team Walabot.